I tak boleh tengok you tanpa spek tau. Sekarang I dah boleh nampak very clear. The reading glass, I nak buang reading glass because I tengok Dr. Noraini kan, testimoni dia satu kotak dah boleh baca Quran tanpa glass. So I nak buang ni glasses. Saya ada masalah mata juga sebenarnya. Mata sebelah kiri saya ni ada floaters. Floaters ni macam cacing-cacing tu kan. I bila pandang atas, nampak garis-garis tu. Dia tak sakit tapi dia ganggu I punya pandangan. I ingat I punya spek ada sampah ke apa kan. Tapi buka pun masih ada. So, I makan eye vision start 2024. Tapi tak konsisten. Tak konsisten, I just makan. And then sometimes I lupa, I tak makan. Then suddenly, I tengok, I pandang, dah tak ada tu floaters. I don't know how long, tapi I just makan gitu tengok. I kata, this must be eye vision lah. Floaters dah hilang. Pandang-pandang gosok mata. Pandang-pandang gosok mata. Masa kerja lah. Almost more than 10 years lah, I think. And then mata kanan I, once a while, tanpa sebab dia merah tau dekat sudut mata. Merah yang sangat merah dan dia ada macam kuning, macam nanah tau. Dia tumbuh. Bukan sakit mata, tapi dia tumbuh saja. I pernah jumpa pakar, bayar mahal lah pakar kan. Lepas tu doktor cakap tak ada apa. Tak ada apa sakit. So, I makan sajalah. Lepas I dah baik floaters, I makan konsisten. Yang merah tu dah tak timbul lagi dah. Kalau tak dulu dia selalu timbul. Tiba-tiba bangun pagi merah. Mana dah setahun lebih tak ada dah. So mata I pun dah cerah tau. Dulu I tak boleh tengok you tanpa spek tau. Sekarang I dah boleh nampak very clear. Before I mesti pakai. This one I need only for reading lah. Itu barang-barang dekat shelves kan. I mesti pakai ni. Tak nampak dia tulis apa. Nak boleh baca. Cuma the price tag only lah. I have to use my glasses. Suka hati lah. Sangat suka hati. So yang ada masalah mata you have to try. Yang tak ada masalah pun you kena makan. Untuk mencegah.